Tapi untuk 1.3 advance je kita ada advance safety assist. Dia lebih kurang kita panggil sistem yang auto braking tu lah. Yang ni Beza 1.3 Kalau korang tengok yang ni Beza 1.0. Size sama. Tapi kalau korang nak compare daripada luar, yang ni tengok rim dia. Ni tayar 15 Yang ni nampak ni rim dia lain sikit. Ni tayar dia 14. Lepas tu kalau korang nak tengok lagi daripada depan, kalau korang tengok cermin ni, okey, dekat sini dia tak ada kita panggil ASA. Okey, Advanced Safety Assist, dia tak ada. Kalau korang tengok yang 1.3, dia ada. Nampak? Ni. Yang ni ASA ni kita panggil short form lah, nama penuh dia Advanced Safety Assist. Okey, apa features Advanced Safety Assist ni? InsyaAllah abang buat lagi satu video. Tapi untuk 1.3 advance je kita ada Advanced Safety Assist. Dia lebih kurang kita panggil sistem yang auto braking tu lah. Okey, untuk 1.3 advance saja. Kalau 1.3X tak ada. 1.0 pun tak ada. Okey, so yang ni kalau kita tengok daripada luaran lah untuk Beza. So siapa nak Beza bulan ni, insyaAllah abang boleh kau tim. Pastikan anda berurusan dengan Sales Advisor Pro 2 yang paling dipercayai di Johor.